kesesakan jalan raya ni mesti diselesaikan. Dan dia ada dua kaedah. Satu kaedah yang perlu dibuat adalah jalan permas, jambatan permas dibuat semula, dan juga public transport. Itu public transport tu adalah perkara yang utama, Lokman. Dan kita lihat pun dah kat bandar tu dah penuh. Di Pasir Gudang ni diharapkan ada jalan untuk public transport yang bagus. Dan kalau PAJ tu, PAJ pengangkutan awam Johor tu, kalau boleh lah dapat sediakan bas percuma lah daripada Sialam dari ke Kota Puteri, ke Taman Tropicana, ke Permas, dan juga sampai ke CIQ. Betul. Yang ada RTS baru tu. Betul. Yang RTS baru tu kalau ada Lokman, memang kita mudah sikit untuk pergi Singapura, dan harap ada bas percuma lah kalau boleh yang bekerja. Dan untuk ke Singapura dan untuk ke CIQ tu dapatlah bas percuma. Dan juga kalau boleh akan datang tu dengan adanya jambatan kedua Permas, dan juga ada laluan khas bas daripada tadilah jajaran yang tadi tu, daripada Sialam, Tasik 64 tu hingga ke CIQ diadakan jalan khas. Cuba bayangkan Lokman, kalau dia naik bas tu nak sampai CIQ tu setengah jam je. Mana laluan bas je? Laluan bas setengah saja. jam dah tentu boleh sampai. Setengah jam sampai ke CIQ. CIQ dia naik RTS, sekejap dah sampai Singapura. Singapura kat sana dah tentu kemudahan perkhidmatan awamnya okey. Dan kalau kita pergi ke sana, tak payahlah perlu orang yang kerja Singapura tu sampai 3-4 pagi keluar. Sebab kesesakan di CIQ tu jalan yang jam, 3-4 pagi keluar dan balik semula sampai 10 malam. Kalau boleh janganlah sampai begitu. Kita dapatkanlah supaya jajaran bas, laluan bas tu sampai ke CIQ tu ada laluan tersendiri, dan dia boleh banyaklah mengurangkan masa.